paling selesa 2026. Disebabkan semalam kita orang terlalu penat menghadap jam balik kerja, so hari ni kami decide nak balas dendam, nak makan pastry waktu buka dekat Universal Bakehouse. Tengah jalan-jalan nak cari minum, Princess ni jumpa kawan lama pula. By the way, tempat ni ada lift. Kita orang parents ni memang love. Okay, bagi chance sikit. By the way, kat sini ada cookies, matcha. Kan dah terbeli. Cantik betul tempat dia. Kami order. Sementara tunggu waktu buka tu, kita orang pun tapau kejap crack fries dekat sini. Siapa idea dia ni? Kita bagi 5 Staff dia nampak kita orang tengah tunggu, so dia baginya air kosong dengan kurma. Tengoklah ni, banyak betul portion dia. Okey, bismillah. Puas kita orang fikir macam mana boleh terlepas sahur pagi tadi. Kita dah letak dah alarm kat sebelah telinga. Takkan nak set up speaker masjid pula. Dah kami terpaksa rasa Nunha collab dengan Taffy Gelato ni. Mereka ada 2 flavor untuk collaboration kali ni. Yang paling kita orang favourite, oat milk dates with honey coated granola ni. Lepas tu kita mix dengan coffee. Last round kita orang ingatkan nak cari makanan lain. Sekali tersedar yang sebenarnya berbuka dengan bersederhana je dah mencukupi. Alhamdulillah. Terus kita orang decide untuk balik dan order nasi goreng Pattaya dekat Dagang Avenue.